Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anis Rafarania, wartawan cilik untuk TV saluran digital TV PSS SK Felda Pengali Timur. Pada hari ini, 26 Mac 2025 telah diadakan majlis penutupan Ihya Ramadan bertempat di Aula Muhibah SK Felda Pengali Timur. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apakah tujuan sambutan Ihya Ramadan ini diadakan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik Anis. Sikit sebanyak cikgu apa yang kita dapat daripada Ihya Ramadan kan. Ihya Ramadan ni maksudnya kita menghidupkan Ramadan. Okey. Sebagaimana kita tahu Ramadan banyak ganjaran yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai Muslim tidak terkecuali untuk merebut pahala-pahala yang diberikan sempena bulan Ramadan ini. Jadi kita sebagai warga sekolah dan saya sebagai penyelaras program Ihya Ramadan ini, kami bersama dengan GPI sekolah merancang beberapa program untuk menghidupkan program Ihya Ramadan ini. Antara yang kita jalankan ialah buat pertandingan hafazan surah Al-Kahfi 1 hingga 10 dan Kahfi awal 1 hingga 10 dan Kahfi akhir 100 hingga 110. Pertandingan hafazan ini kita nak membiasakan murid-murid belajar menghafal, sebab kita perlu dedahkan pada murid-murid ini supaya sikap suka menghafal. Banyak kelebihannya. Menghafal waktu kecil seperti kita menulis di atas batu. Okey, kalau menghafal waktu dewasa seolah menulis di atas air. Okey, apa maksudnya tu? Kalau kita hafal waktu kecil ni, seolah kita tulis atas batu. Batu tu dia akan kekal sampai lama. Kalau awak tulis atas air, seolah tulis benda tu padam, susah. Okey, jadi kita nak terapkan sikap suka menghafal di kalangan murid-murid. Okey, banyak kelebihan kita menghafal. Jadi di sini kita tengok murid-murid ramai yang menghafal, banyak boleh hafal. Okey, di sini jadi menyuntik semangat, merasa diri yakin diri supaya apa? Bahawa dia boleh. Di samping itu juga kita menampilkan murid-murid untuk berani ke hadapan. Okey, sikap yakin supaya dia yakin diri untuk berdepan dengan orang ramai. Okay. Di samping itu juga kita buat pertandingan azan. Pertandingan azan, walaupun kita tengok azan tu senang kan? Belajar, dalam kelas pun belajar. Okey, tapi tak semua murid yang boleh buat. Yang berani je yang boleh buat kan? Jadi kita nak benda tu ala bisa tegar biasa. Membiasakan dia. Membiasakan murid-murid ini azan. Hari-hari dengar 5 kali sehari. Tapi boleh tak dia lakukan? Okey? Jadi di samping itu juga kita apabila murid yang melibatkan diri ni, kita bagi sagu hati. Supaya murid suka. Dalam program Ihya Ramadan juga kita buat tadarus. Okey, tadarus Al-Quran antara murid-murid dan guru-guru. Okey. Itu salah antara program-program yang kita jalankan sepanjang Ramadan tahun ini. Okey, itu saja. Terima kasih Cikgu. Apakah aktiviti kegemaran anda sepanjang program Ihya Ramadan? Saya memasuk pertandingan surah Al-Mulk. Bolehkah bacakan surah yang awak hafal? Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر هل بصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. Apakah aktiviti kegemaran anda sepanjang pergi Ihad Ramadan? Saya memasuki aktiviti pertandingan hafazan surah Al-Kahfi. Bolehkah anda membaca surahnya sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Sekian saja liputan saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.